Okey, alhamdulillah melalui latihan ini saya dapat belajarlah peranan APM sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana, terutamanya banjir dan semua jenis bencana lah. Diharap diteruskanlah latihan sebegini pada masa akan datang. Saya Laksana Muda Petana Awam Najwa binti Muhammad Tarmizi. Apa yang saya pelajari untuk sepanjang kursus pemantapan latihan Sekretariat yang berlangsung di Village Resort Melaka. Setakat ni banyak juga yang ilmu-ilmu yang kita dapat yang dipelajari daripada kita punya pegawai APM, iaitu berkenaan dengan macam mana kita nak buka satu orang kata tempat pos kawalan tempat kejadian, macam mana kita nak buka satu pick-up, macam mana kita nak buat laporan, macam mana kita nak buat satu surat mesyuarat, dan macam mana juga bila kita di lapangan pula kita fokus kepada PKTK. PKTK merujuk kepada apa yang kita boleh dapat daripada maklumat kejadian pos kawalan APM, macam mana dari segi siapa kita, peralatan logistik kita punya kekuatan anggota dan lain-lain. Harapan saya untuk kursus atau pelatihan pemantapan sekretariat ni akan dibuat lagi lah pada peserta yang akan datang. So benda ni bila kita akan praktik ke orang lain pula, dia akan memberi satu input yang amat besar lah kepada pegawai kita supaya diorang lagi mantap dan berkualiti.